memetik daripada beberapa sumber media online termasuk FMT dan juga Malaysia Kini, kes rasuah adun GRS di Sabah. Beberapa individu mungkin didakwa dalam waktu terdekat. Ini yang dinyatakan oleh pihak media online, termasuklah yang saya nyatakan Malaysia Kini dan juga FMT. Bernama melaporkan memetik daripada kenyataan Ketua Pengarah SPRM Azam Baki. Dia mengesahkan beberapa individu juga akan didakwa dalam waktu yang terdekat. Beberapa perkara yang saya nak utarakan dalam video ini. Yang pertama, supaya saya mohon kepada SPRM segerakan pendakwaan ke atas kes rasuah adun-adun GRS Sabah ini. Yang kedua, Sabah akan mengadakan pilihan raya. Kami tidak mahu, rakyat Sabah tidak mahu di kawasan-kawasan yang terbabit adun-adun ini mereka dicalonkan menang dan akhirnya merugikan rakyat apabila selepas itu ada pendakwaan ke atas mereka. Yang ketiga, kami nak supaya adun-adun ini diadili di mahkamah segera sebelum adakan pilihan raya untuk memastikan rakyat Sabah tidak tertipu dengan golongan-golongan yang ada dalam kerajaan yang kerja mereka ini tidak membantu rakyat pun, tetapi hanya kedapatan dengan amalan rasuah yang sangat memalukan, rasuah berjemaah. Jadi saya mohon kepada SPRM, walk the talk, bukan no action talk only, bukan NATO, tetapi pastikan keadilan itu diletakkan pada paksi dan neraca tempat yang sebenar. Sudah lama, 7 bulan kes ini berjalan, isu ini telah tular, tetapi kita harapkan kenyataan daripada media, sumber media ini jelas dan juga berlaku pendakwaan dalam waktu yang terdekat, bukan dilengah-lengahkan. Ini harapan majoriti rakyat Sabah, sebab kami mahukan keadilan. Rasuah musuh utama negara, dan rasuah boleh mencengkam ataupun boleh membunuh sistem demokrasi, boleh melunturkan keyakinan pelabur dan juga memiskinkan rakyat dan negeri Sabah. Orang-orang politik kaya raya tetapi rakyat dan negerinya miskin. Tak malu kah? Malu kita orang Sabah kan? Jadi kita minta SPRM jangan lengah-lengahkan, jangan bersandiwara, jangan main wayang kulit. Come on, buat gentleman, lakukan sebaik-baiknya seperti mana orang-orang lain. Jangan orang politik dibiarkan bebas berkeliaran, orang rakyat biasa didakwah cepat saja masuk ke dalam. Selamat bertugas, Azam Baki.